Jangan beli slanted hood kalau korang selalu guna periuk atau kuali yang besar. Jangan beli slanted hood kalau korang tak suka cooker hood yang bising-bising. Amir, tapi banyak orang masih pasang slanted hood kat rumah. Jangan tipuku. Amir bukan nak tipu. Ni semua kata betul tahu. Okey, biarkan Amir kongsikan kelemahan slanted hood. Pertama sekali, ruang memasak akan jadi terhad kalau korang pasangkan slanted hood. Tengok ni, ruang sempit lah. Nak guna kuali besar sikit untuk masak-masak makanan for 10 orang pun tak boleh. Kedua, slanted hood kan berbunyi kuat kerana kebanyakannya tak ada BLDC motor. So, hati-hati tahu semasa memilih slanted hood. Okey, sekarang dah habis cakap kelemahannya. Korang kan tanya, Amir, slanted hood ni betul-betul tak sesuai untuk semua dapur ke? Of course not! Slanted hood ada juga kelebihannya. First tu, efisiensi kesedutan asapnya memang tinggi. Ni kerana hood tu dipasangkan secara yang amat dekat daripada gas hob. Lepas tu, dia tidak mengganggu penglihatan semasa memasak kalau ada built-in lampu LED. Akhirnya, desain dia memang moden dan unik. Sesuai untuk korang yang fashion tahu. Pastikan korang consider hood daripada Vinox model Neat ni kalau nak beli slanted hood. Amir menjamin ni pastilah dream slanted hood untuk family korang.